Hello. Projek dengan anda Guru Markets. Kita mulakan dengan ringkasan maklumat tentang perbadanan. Sedikit lagi kita akan melihat setiap parameter dengan lebih terperinci. Jika anda berminat, anda boleh pause video tersebut. Kami mencadangkan melihat setiap penunjuk perbadanan yang dikaji dengan teliti. Sekarang kita akan membandingkan prestasi semasa organisasi Synchrony Financial, ticker SYF. Semakan ini dibuat menggunakan maklumat semasa setakat 3 April 2025. Mengikut klasifikasi Guru Markets, organisasi Synchrony Financial tergolong dalam subkategori Low Uns. 66 syarikat mengambil bahagian dalam penilaian. Ini sangat mewakili. Kita akan lihat jadual pesanan pada penghujung video. Keputusan keseluruhan untuk syarikat, 6.5 daripada 10 mata. Keputusan purata bagi subkategori ialah 0.4 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam pasaran kami secara keseluruhan, kita dapat melihat bahawa hasil purata untuk keseluruhan pasaran saham secara keseluruhan ialah 1.9 mata. Berbanding markah 6.5 untuk syarikat Synchrony Financial. Membandingkan dinamik harga saham syarikat Synchrony Financial dan syarikat subkategori, kita akan melihat bahawa sepanjang 12 bulan yang lalu saham syarikat Synchrony Financial menunjukkan perubahan sebanyak 31.9%. 32.1% menentang perubahan harga dalam subkategori. Ini jelas tidak menunjukkan apa-apa, tetapi anda perlu mengambil kira fakta ini. Permodalan pasaran syarikat Synchrony Financial bernilai $21.4 bilion. Dan permodalan pasaran subkategori ialah $242 bilion. Synchrony Financial mempunyai bahagian 8.853% dan merupakan salah satu syarikat bersaiz sederhana dalam subkategori. Permodalan kunci kira-kira syarikat dianggarkan berjumlah $15.34 bilion. Permodalan kunci kira-kira subkategori ialah $128 bilion. Synchrony Financial merupakan bahagian sebanyak 11.952%. Dengan membandingkan saham pasaran dan permodalan baki, kita dapat melihat perkara berikut. Bahagian yang diduduki Synchrony Financial dalam subkategori apabila menilai permodalan pasaran ialah 8.853%. Permodalan kunci kira-kira ialah 11.952%. Ini adalah 35% lebih daripada bahagian nilai pasaran. Penilaian bahagian organisasi dalam pasaran dan permodalan baki dalam subkategori, baik, satu mata. Liability keuangan syarikat berjumlah 14.266 bilion. Hutang kepada permodalan buku mewakili 93% daripada ekuiti syarikat. Penarafan untuk tahap hutang syarikat, boleh diterima, 0 mata. Baki nilai pasaran syarikat kepada keuntungan ialah 6.2. Dengan purata untuk subkategori 19.1, ini adalah 68% lebih rendah daripada subkategori. Penilaian penunjuk nilai pasaran kepada keuntungannya berbanding dengan organisasi subkategori, sangat baik, 2 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas ialah $3,428 juta. Pendapatan masa hadapan untuk 12 bulan akan datang dijangka secara tentatif ialah $3,446 juta, iaitu 0.5% lebih daripada sekarang. Penilaian penunjuk keuntungan masa depan yang diramalkan berbanding dengan syarikat dalam subkategori, baik, 0.5 mata. Baki harga syarikat kepada hasil 1. Purata dalam subkategori ialah 1.7, iaitu 41% lebih rendah daripada subkategori. Penilaian harga pasaran kepada penunjuk hasil berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, baik, 0.5 mata.
Hasil untuk 12 bulan lepas ialah 20,760 juta. Hasil masa depan untuk 12 bulan akan datang dijangka secara tentatif ialah 20,870 juta. Iaitu 1% lebih daripada sekarang. Penilaian unjuran penunjuk hasil masa depan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Margin jualan ialah 16.5% dengan purata untuk subkategori sebanyak 8.9%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 7.6%. Penilaian marginaliti berbanding dengan penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Bahagian syarikat dari segi bilangan pekerja dalam subkategori ialah 9.596%. Iaitu 8% lebih daripada bahagian permodalan pasaran. Dan ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam harga saham syarikat Synchrony Financial, sebaliknya ke arah meremehkan. Jumlah modal pasaran untuk setiap pekerja organisasi adalah sama dengan $1,070,000. Sedangkan dalam subkategori $1,160,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 7.8%. Penilaian jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Keuntungan setiap pekerja individu ialah $171.4 ribu. Purata untuk subkategori $60.7 ribu. Dan perbezaan antara purata dalam subkategori dan penunjuk syarikat ialah 182%. Penilaian keuntungan setiap pekerja individu syarikat berbanding penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Bahagian hasil bagi setiap pekerja syarikat ialah $1,038. Mengikut subkategori $683,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 52%. Anggaran jumlah hasil bagi setiap pekerja syarikat berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Volum urus niaga jualan ialah 3.3% dengan purata untuk subkategori sebanyak 7.3%. Ini adalah penunjuk risiko squeeze singkat. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 47% bagi syarikat Synchrony Financial. Sedangkan dalam subkategori tahap ini ialah 51%. Berpotensi, sekuriti subkategori dinilai lebih kurang sama dengan saham syarikat Synchrony Financial. Harga saham semasa syarikat adalah lebih kurang $55.04. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah sekitar $75.94. Dinamik harga sebenar dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 38%. Mari lihat jadual pesanan yang tersedia untuk anda, pautan ada di komen yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi sepenuhnya semua keputusan yang dibuat dalam musim tertentu oleh sistem penilaian maklumat dan rujukan guru markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan percuma, pautan dalam ulasan yang disematkan. Hasil analisis saham syarikat Synchrony Financial. Sistem bantuan guru, markets keputusan berikut dibuat. Buka dagangan beli pada harga $55.05. Perjanjian itu dibuka kerana syarikat itu mempunyai penilaian yang agak tinggi. Penilaian organisasi adalah berdasarkan metodologi penilaian Indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 60.63. Henti rugi ditetapkan pada 49.47. Sekiranya pesanan tidak ditutup dengan mengambil untung atau menghentikan kerugian. Dalam kes ini, urus niaga ditetapkan secara bebas berdasarkan keputusan perdagangan pada 3 Mei 2025. Atau pada hari dagangan terakhir sebelum tarikh ini. Tikar, UPST,
ialah pesanan jual baki. Video mengenai perdagangan pengimbangan akan atau telah pun diterbitkan pada saluran ini. Apabila menutup salah satu pesanan, asas atau mengimbangi, tertib bertentangan ditetapkan pada tahap semasa. Terima kasih penonton kerana menonton sehingga habis dan menggunakan maklumat dan sistem rujukan daripada Guru Markets. Anda adalah penonton yang paling hebat.